Selamat datang ke Ajai Lemang. Okey, untuk Ajai Lemang kita dah beroperasi sejak tahun 1999 lagi. So maknanya kita dah 25 tahun beroperasi di Ulu Kelang Melawati. So dekat Ajai Lemang kita ada lemang rendang tok yang dimasak menggunakan kayu api selama 8 jam. So dan juga untuk harga lemang dan juga rendang kita masih mengekalkan lagi harga yang sama daripada tahun lepas. Iaitu rendang 1 kilo harga RM100 dan juga lemang bermula daripada RM20 sehingga RM26 sebatang. Nak masak dia baringkan dulu awak macam ni. Macam ni. Okey, dia punya sistem. Masa dia macam ni hijau. Lepas tu dah kuning semua. Bila kata dah kering, dia kena tonggeng macam ni. Kena tonggeng begini. Tonggeng macam ni. Lepas tonggeng macam tu dah kering, baru kita orang bakar bawah. Oh, bakar ni. Bagi masak bawah ni. Tujuan bakar tu, supaya orang kata yang bawah tu dia masak, dia akan tolak ke atas. So untuk lemang kita boleh simpan selama 3 hari dalam suhu bilik, tapi dengan cara kita simpan lemang tu secara menegak. Satu RM2, 3 RM5. Nasi empit satu RM2. So macam ni RM5. So yang besar sikit macam gini RM8 bang eh. Suling daging RM13, suling ayam RM14. Selain daripada itu, kita ada juga kuih-kuih raya, biskut raya yang kita buat sendiri, homemade daripada dapur kita sendiri. Lemang kita boleh dapat dekat sini sehari sebelum raya. Kita akan beroperasi selama 24 jam sehingga hari raya kedua. Untuk hari-hari seterusnya, kita beroperasi daripada 6 pagi sehingga 12 malam sehingga 30 Syawal.